Okey, dah gerak. Dah gerak dah. Mana awak? Okey, nampak. Kita terus pergi kapal tu bang. Tengah tu. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Road Bangkok Adventure. Baik, Antara tengah-tengah kapal ni. Okey, hari ini aku berkayak lagi. Kali ini turun di area-area Pulau Upih. Seperti biasa bersama sahabat-sahabat kayakers. Geng-geng kayak hari ini lebih kurang 9 biji kayak termasuk aku. Kita apa orang kata, kita nak cari rezeki. Dan ini ada satu lagi pengumuman. Kokang telah pun berada di PD. Nanti aku letakkan alamat dan nombor telefon di PD. So kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di Port Dickson boleh membeli kokang di kedai tersebut. Okey. Penat. Dan seperti biasa, kalau korang nak beli kokang, kau boleh kontak Master Jerry dan nombor telefon dia aku telah letakkan dekat description. So, kau boleh kontak dia dan bertanya macam mana nak beli, nak order. Okey. Apa pun, jumpa korang dekat spot. Jom melancong. Kokang unik. Aku nak pergi try. Tu, sana tu kapal. Lebih kurang dalam, sekarang kami dah gerak lebih kurang dalam 1,5 km ataupun hampir 2 km dah. So ada dalam lagi, mungkin lagi 2 km lagi kot untuk sampai ke kapal. Alright, jumpa korang kat spot. Tadi tak nak ikat. Ada bukit tu, bukit baik main bukit. Jumpa satu spot geng, bukit tapi kedalaman dia 100 kaki. Lebih kurang dalam 30 meter lah. Tengok lah, saya fikir alhamdulillah boleh lah ni. Tak sampai lagi, baru sampai. Dia macam kita terasa je kan. 15 minit pergi ke depan, ni stop rehat ni. Dia kan dia Abang tu dah off dah ke bang? Off sekarang ni? Ya bang, off dah tu. Oh, ada bukit bawah ni. Ada karang tak sana? Bukit bukau. Dia reso. Berapa 100 kaki? Dalam 24 meter. Betul lah. 30 meter. 30 meter. Dah 30 jadi. Apa? 30. Dia dah tu bang. Yeah. Kita tak salah lah jangkaan aku. Kita bukan di kapal tu betul. Nak ke kapal tu kalau nak pergi cari cecaru. Tapi aku tengok. Aku tengok ada bukit. Aku tanya si ni. Dia kata ada bukit. Aku tengok lah pula. Iyalah ada bukit. Ni dia. Sekejap Kerul. Telefon aku. Harbi. Member kena tekan tu. Mana kena tekan ni. Marking spot tu. Marking spot. Dah tak apa. Wah, nampak? Mantap ah. Wow. Tangguh pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekut geng. Mantap ah sekut. Sekut Jerry, sekut. Buka bel arm buka. Mantap. Betul, serkut. Ya, serkut. Saya tak. Boleh tahan tapak tangan. Mantap lah. Bapak dia boleh balik lah.
dia tak ikut. Ni abang dia. Abang tolong. Dua ada. Di barang. Okay, Kim. Dekat ekor air lagi. Mantap. Mantap. Barang apa, Kim? Ha? Kokang. Bang kokang. Ini lekang. Gig kokang. Alright. Hey, mantap. Gig kokang. Besarnya. Ada naikkan. Hei. Oh, jauh sikit. RM30. Yang saya bagi apa? Ni yang tak ada colour lah. Oh, 40 ah, ni 40 ni. Belum lagi. Oh, ni kita dah masuk kawasan. Betul-betul banyak nak ikan. Dalam kedalaman 50 kaki. 50 meter. Ada atas sikit. Sekarang ni aku nampak bawah ada ikan. Tapi bau minyak tak tahan lah. Kamal mana Kamal? Kamal. Mana awak? Bagi signal. Ni nampak. Belum sampai kau kali je boleh kau. Okey. Kau kan. Orang kat depan ni je ni. $128 kaki. Bapak dia.
ekor dengan selama ekor Ha. boros ekor. Okey. Sekarang dia naik apa? Tak ada. Ketuk pun tak ada hari ni. Abang, dah landing Belum. Lepak ngopi dulu. Dia canda sini. Canda bang, terbaik ikat tepi satu. Janda kau nak suruh ikat tepi. Jangan lupa kita mak. Ayah nak ikat canda kat tepi. Okey bang. Jom lah. Dia lagi suruh Pak Duk Komando Mana ada, tak ada. Kau pandai je Mal. Fitnah tu Mal, fitnah. Hello, kaya. Tiada koyak-koyak tak kenal lelah. Berjuang bersama tapi gelombang megah. Mat, kita orang nak naik lah. Semua tiada rahsia spot. Bersatu teguh tak pernah tersesat. Di laut luas jiwa bebas melayang. Mat, terima. Kita orang nak naik dah. Pantang pulang sebelum menang. Pastikan dalam grup ni kuat mental dan fisikal.